Assalamualaikum, nama saya Abby. Ini Aisyah Inara. Okey, masalah yang dialami oleh Aisyah Inara ni, dia mengalami sembelit yang sangat teruk. Kenapa yang Abby panggil dia sembelit yang teruk? Sebab masa dia nak membuang tu, dia meneran sambil menangis. Masa tu, ya Allah, sedih sangat rasa perasaan hati ibu ni bila anak menangis menjerit-jerit sebab tak dapat nak membuang. Masa tu umur dia baru 6 bulan. Abby masa tu rasa bersalah sangat. Husband pun marah Abby sebab bagi makanan, bagi solid food yang bagi dia, Abby bagi kuantiti yang tak betul lah untuk perut Aisyah yang baru lagi. Masa tu umur dia 6 bulan, dia baru kena solid food. Abby bagi dia bubur. Mula-mula dia kenakan dengan buah. Masa tu dia tak ada masalah. Bila dah start makan bubur tu, dia mengalami sembelit tu. Okey, jalan Nabi mula-mula, Nabi buka sayur dia untuk tengok sayur yang sesuai untuk dia. Sayur hijau, sawi, bayam. Tapi semuanya tak jadi. Sampai kan Nabi jumpa tummy time daripada Tasni Natural. Alhamdulillah, selepas menggunakan tummy time selama 2 minggu, Abby sapu kerak berulang-ulang pada perut dan kaki Aisyah. Aisyah dah tak ada dah sembelit. Sapu pada waktu selepas dia mandi, sebelum tidur, dan sampuan kerap sapu pada perut dia kan. Sambil tu selawat. Alhamdulillah, Aisyah dah tak ada dah sembelit. Malah dia membuang setiap hari dan dia punya tahi pun dah tak keras. Alhamdulillah. Terima kasih tummy time Aisyah.